Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya nak bercakap tentang kanser. Jadi, sebelum kita nak tahu lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa itu kanser. Kanser ni adalah pertumbuhan yang tak terkawal oleh abnormal cells dalam badan kita. Kita kanser ni wujud ataupun develop bila mana kita punya normal control mechanism dalam badan kita berhenti bekerja. Jadi sebab itulah dia akan menyebabkan kanser. Sebab bila normal control mechanism ni berhenti bekerja, dia tak boleh nak kawal sel tu untuk berhenti membahagi. Bila mana sel ni dia mula menjadi semakin abnormal dan juga sel yang lama ataupun sel yang dah mati sepatutnya mati tapi diorang survive, dan juga sel baru mula terbentuk, sedangkan pada kita tak perlu pun sel baru. Jadi new cells ni yang mula membahagi tanpa henti ni, dia akan menyebabkan pertumbuhan yang dipanggil sebagai tumor. Jadi apa bezanya normal cells dengan cancer cells? Jadi perbezaan ketara sekali antara cancer cells dan juga normal cells. Cancer cells, untuk normal cells apabila dia mula mature, dia akan specialize kepada certain cell. Contohnya bila dia mature, dia akan jadi muscle cells ataupun dia akan jadi sel-sel yang specialized lah, dan dia juga akan carry membawa function tertentu. Sedangkan cancer cells ni, dia tak, bila dia membahagi pun, dia tak ada specific function ataupun specific cells untuk dia jadi. Jadi macam mana kanser ni boleh wujud ataupun kanser ni boleh muncul dalam badan kita? Sebenarnya kanser ini adalah salah satu penyakit genetik di mana dia berlaku perubahan kepada genes dalam badan kita, yang mana genes tu dia mengawal cara sel kita berfungsi ataupun ke mana sel ni membesar ataupun membahagi. Perubahan genetik yang menyebabkan kanser ni sebenarnya dia juga boleh diwarisi daripada parents kita, dan seterusnya dia juga kanser ni kita boleh dapat daripada segi kita punya lifestyle, dari segi pemakanan, ataupun kita terdedah kepada environment factors, contohnya macam radiation. Jadi faktor-faktor ni lah yang akan alter ataupun menyebabkan DNA kita rosak, dan seterusnya menyebabkan kita punya mekanisme dalam badan kita yang kontrol sel membahagi ataupun kontrol sel growth itu rosak dan menyebabkan kanser. Perubahan genes yang contribute kepada kanser selalunya memberi kesan kepada 3 genes utama, iaitu proto-oncogenes, dan yang kedua adalah tumor suppressor genes, dan yang ketiga adalah DNA repair genes. Dan perubahan ini selalu dipanggil sebagai drivers of cancer. Kanser ni bila mana dia merebak daripada tempat asal dia wujud, first origin dia wujud, kepada tempat lain dipanggil sebagai metastatic cancer, ataupun prosesnya dipanggil sebagai metastasis. Metastatic cancer mempunyai nama yang sama dan juga mempunyai jenis sel kanser yang sama daripada origin kanser itu sendiri. Contohnya macam breast cancer. Breast cancer cells ni dia tersebar kepada paru-paru kita, dan kanser ini juga dia membentuk metastatic tumor. Jadi kanser ni tak dipanggil sebagai lung cancer, tapi dipanggil sebagai metastatic breast cancer. Terdapat berbagai jenis type of cancer, dan antaranya adalah sarcoma, carcinoma, leukemia, lymphoma, dan melanoma, dan juga banyak lagi jenis-jenis kanser yang ada di dunia. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.